Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Husni Cikgu Bob, seorang guru PPKI. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang kurang upaya pendengaran dan kecacatan telinga kekal. Saya merujuk kepada surat perkeliling Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Malaysia bilangan 8 tahun 2020 yang mengenai garis panduan pendaftaran OKU pindaan 2019. Menurut perkeliling tersebut, kurang upaya pendengaran bermaksud ketidakupayaan pendengaran kekal pada kedua-dua belah telinga atau sebelah telinga, manakala kecacatan telinga kekal merujuk kepada kecacatan struktur telinga atau sindrom berkaitan yang mengganggu fungsi individu tersebut. Seseorang individu layak disahkan sebagai kurang upaya sekiranya memenuhi salah satu atau lebih dari subkategori yang saya akan sebutkan ini. Yang pertama, bilateral hearing loss, iaitu tahap pendengaran melebihi 40 desibel bagi orang dewasa dan tahap pendengaran melebihi 30 desibel bagi kanak-kanak. Untuk subkategori yang kedua, iaitu single-sided deafness atau SSD, tahap pendengaran yang sangat teruk melebihi 90 desibel bagi sebelah telinga. Manakala bagi subkategori yang ketiga, iaitu kecacatan telinga kekal, sindrom berkaitan telinga atau sindrom berkaitan pendengaran, contohnya microtia, atresia, anotia, golden heart syndrome dan lain-lain, perlulah disahkan oleh pakar telinga. Baik, anda dapat sesuatu? Sila follow TT dan FB saya untuk maklumat yang lebih lanjut. Jika anda ada sebarang pertanyaan, boleh kemukakan pertanyaan anda di ruangan komen. Sekian, terima kasih.